Itanya pada pegah dalam kampung. Na sekitar 800 sekian buah kakak bagi si. Hino na sekitar 180. Menyebab kamu bagi ke kampung ya bagi si. Menyetika 180 buah kakak ke kampung. Maka itanya berkompak lebih keroro. Baik nak pegah jauh tak ke gisi. Nyokan acara gisi. Okay, maka nanti yang kain sebut dusun lah. Kan gisi. Karena payah dah tebut-tebut urang yang undang. Karena barunya amplop. Cocok? Yang mat amplop dusun, yang tak sebut-sebut gisi. Lun ya, lun kurung di pak dusun amplop. Hatta mikunan ke. Tapi nan gisi. Laki bagi gisi amplop. Gisi ada di tengah ceramah kagak alasan kan dusun kau jangan. Bapak Ibu sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyo perlu dapat imam. Acara-acara lagi nyo perlu dapat imam. Na urung pegah mono. Alahai dengkuhai. Panitia doa juga kasih. Ien dalam. Ya kem nak puy. Kayak ceramah. Dalam kampung berkompak. Dalam kampung tak mujroh-jroh. Idanyo tak udip hino sampo oh mati. Sampai duha. Anak-anak cucu gidanyo akan dirasakan ku yang tak pegat di gidanyo. Benepatih Pak Dusun menyemalamnya karena mulai dan urang-urang pencetus acaranya. Somantang yang pedah duk rapat. Somantang yang pernah duk musyawarah untuk pegat acaranya. Dan apabila singgah diikut di anak-anak dan cucu-cucu gidanyo. Nyan, urang-urang phone yang pegat agendanya akan selalu gebi rahmat dikirim pahala di Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pemula-mula ada baik guna waten si kameng walaupun sedekah go. Baik guna waten menghanduri dengan dengku. Pegat acara dakwah malam. Anak muda ingat, singgah ketika dusun hanali, ketika memang dusun mantau cik, kompak bersama-sama menyejut tip tun acara lagi nyo pegat. Si tun siga urang lam dusun sejahtera musapat-sapat ba acara legenyo untuk pemulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun tuan, Pak Dusun, Pak Gishi, Man Bandung, lun dari malam 12 Rabiul Awal jak Pak Maulud sampai malamnya Pak. Barunya lun merumpok undangan daripada dusun. Golomna dusun yang pegat acara legenyo. Biasa yang pegat acara paling kurang kampung. Paling kurang ke masjidan yang pegat acara. Uronyo yang pegat acara dusun. Tapi urang rame lagi kampung. Nyodum yang hanaja dum no rame. Dum hanaja dum no rame. Sertuh 82 buah kakak. Sabah rumah mata limang. Kali aja. Nyan yang limang nah yang tujuh. Urang nengku naik 12 aku. Kali aja. Maka lagi nyo dusunyo pakai danyo lo pegah tapi ni 5 buah urang benai lam dusunyo nyo ule kudo Pak Dusun walaupun umur banyak situn tuha dia tinglun kali wawancara walaupun menyahi tuha dah nya lam kampungnya benar Abu Bakar. So Abu Bakar dengku, Abu Bakar adalah urang-urang tuha yang hikmah. Orang tuha lam kampung baik ulo-ulo. Baik katuha mantau ulo-ulo. Pu yang ipubut degop salah menandung. Draw pila Nyokan kampung nyo mantap, ada kampung-kampung lain nah penyakit-penyakitnya. Duk barung kupi gaduh pegah gop hana bereh gijakrong mesila bobo ramai ati go. Gaduh jungka ke ada go. Hana bereh gishi, hana bereh dusun, yang putra yan kayak pegat mulut babak dusun. Kan kali dah pegang mulut bak masjid, kan kali dah pegang mulut bak merasa purusan dalam yang pegang mulut bak dusun, purusan yang pegang dakwah bak kedai gop, hidup kedai gop kadang-kadang haji pegang dakwah.
Nyo pak dusun, ilung hana bisikan sapu, ilung dakwah paling hana galak lu dengar bisikan-bisikan. Yang termasuk bisikan syaitan. Pakai lu pegang menat, nah pernah lu dakwah sehingga na urung bisik tu. Raipo ke dendera. Yang wate bisi ham, mukim ham yang kejadian di daerah Kedah Aceh Timur. Wate dakwah, wate masa komplit. Duk pada hubur, wate pada hubur gesah di kisi balun. Punya ini, wan. Dia pegang matlamat yang badai baju. Sedap insya-Allah. Pegang hello ada panggung ke bawah matlamat yang badai. Hana ge pegang yang badai dendera. Musalam apa tengah dia mi putra mu dendera lagu. Ngan budi putra mu dendera. Maka hello nyinau lu pegang hanya pegang yang badai ke. Orang Tuhan be ulah-ulah lah kampung. Ulung Tuhan be yang gak pegang salah menandung. Oh rajih kan pernah pegang di rono kasih jamun. Jino so yang pegang bantu, so yang pegang sokong. Hai bantu mendana, hai bantu men bekerja, bantu men doa. Anak muda menyala lagi lanjut. Baklun dukung 100%. Be pesalah dumpu atrago. Yang drone mati sehingga Tuhan model lagi nya anak galak kau. Ibnu ai kau mati model-modelnya. Ya Allah dengkunyan gadong kepegang-pegang kau. Ya Allah bagah mati. Nyanda urang doa. Sabo. Orang Tuhan penuh dengan hikmah. Orang Tuhan penuh dengan dukungan. Orang Tuhan penuh dengan doa kepada anak-anak muda yang kaya pegawainya. Yang kedua, lam kampung menyekana Abu Bakar. Yang kedua dalam kampung bena Umar bin Khattab. Orang-orang tiga bantu kepada agama. Nyo contoh. Nyo yang pegat-pegat nyo Umar bin Khattab dalam tamang Islam. Bak pegat panggung dakwah nunggu Isa. Bak pegat mulut nunggu Isa. Yang hanatim cik semaya. Yang naik model-modelnya. Pot bungong siro pun. Anaruh kau, batai nak buat kau kesek kah bulung kau. Ratnan ni kau ajan, beres dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana teman kali? Jaga halaju. Belum jaga panggung main blue. Yang nak model-modelnya lah kampung kan. Man kibatin ku, bah menan di kedai ini. Yang model-modelnya, bah menan. Tablah ke trip-trip mentu galak kepada agama. Cina tengah hitam bantu agama. Itu ku ibu mah mungkin gak pada panggung. Itu ku ibu mah mungkin dia berkerusi. Itu ku ibu mah mungkin gak tua-tua son. Mungkin gak pegang-pegang sepanduk lagi. Sojit Umar bin Khattab. Itu dalam Islam. Tak belakang dia berbagah-bagah taubat kepada Allah. Mungkin dia dengar dakwah malamnya. Betul. Upur ke bantu-bantu lagi yang semayang hana. Paling kurang tengok. Watai kehoi dia malaikat kehoi dia Allah. Pernah bantu pegat panggung dakwah. Yuk di jalan roka ni. Belakang nunggu. Nak skill pegat panggung dakwah. Nah, dalam roka dengan dakwah. Hai semayang anak kau dah faham. Yang kedua. Yang kedua. Orang tua lagi Abu Bakar kana lah kampung. Anak muda lagi Umar bin Khattab kana lah kampung. Yang kedua dalam kampung benar Utsman bin Affan. Orang-orang kaya yang membantu kepada agama. Dia orang kaya kadang-kadang menuji, kepikir hartanya adalah kebida gerong. Nah orang kaya dalam kampung keriat lah budak tu tau. Leh keriat padih tau. Nah, nami. Yang kenanya orang kasih. Karena punya orang kaya mungkin kebegahnya. Kata orang kasih ke orang kaya. Nah dengkur, no. Yang paling raya tu paling ngerti nak kawan. Hai yo, kadang-kadang buat dakwah hang bantu. Kadang-kadang buat acara-acara agama hang bantu. Kadang-kadang kami payah go biak juk keno. Ijak orang minta sumbangan ke dakwah, ijak kepala dusun, ijak anak muda dalam dusun. Ya lagi sumbangan ke dakwah ke jupen 50 ribu. Tapi punya acara-acarakan agama, poli, bola, 2 juta tirong. Nyaur orang kaya bantu.
Yang pegah ni, dia orang kaya yang kering, di rumah ada lepas tu. Yang cocok dengan Allah melalui pencuri. Kejap pulang dia Allah baju-baju. Tapi kutus pencuri. Hai pencuri hanya menanji. Ya nunggu. Orang kaya ke buka rumah ada semen. Pakai kejap pihan hijau. Maka tajuk jalan Allah. Hana ada puas harta. Ilung tengku rumah raya, tengku motor raya, rumah raya nunggu. Mangkiban nunggu. Hana ada puas Allah nunggu. Yang tak puas Allah amai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah raya akan tinggal. Menyedap tinggal rumah dalam rumahnya, 3 bulan 2 bulan dia habis masa iddah, dia berkahwin dengan agama lain, pertama dalam rumahnya. Rumah raya dalam kubu payah taluk. Bajet macam model nak. Muikat ini. Ijaga fan dah pakai 5 lebih. Habis. Anak tak punah, anak penjaga. Maka orang-orang kaya berlagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan harta agak habis garam Islam, harta agak habis untuk membantu agama Allah. Singohnya yang tak kubah, yang tak pajuh jin ke, yang tak pakai jin ke ijabro, tapi yang tajuk bak jalan Allah hana tersengaja tajuk tabuh kotak keramik ke masjid disembayang gop sampai akhir dunia kami, sampai kiamat disembayang gop. Makanya sedekah jariah kita tajuk mengalir walaupun tanyo kata mati ba Allah Subhanahu wa taala ijak tapi maka lun pegah menon so dengku yang dalam syurga tengok guru masuk lun karena lun guru bahkan gurunya kan pernah ilmu tapi anak katanya je ke guru lam anak je ke guru lam je ke guru lam pegah ilun sampai mentang pre hamai mentang dikirim tapi guru sertifikasi hana ada wajib. Yang guru honor lalunya kan hana jelas. Nah orang kendul lagi 28 umum. Padahal 20 dia jadi kan. Bahkan hantu hal dengku karena selalu bersedekah, selalu memberi. Sedekah baik diartikan dengan harta mentah, senyuman tabassumuka ala wajhi akhika sedekah, senyummu di atas saudaramu juga sedekah. Pakai denu yang hana-hana peng, yang hana-hana pula sedekah peng, sedekah senyum dan hehe deh. Ya kena, tiba dawa. Ada dawa. Yang sedekah. Idanya kadang-kadang ada yang pegang sedekah ke peng, ada yang pegang sedekah ke peng, ada pegang sedekah ke peng. Tidak semua sedekah itu identik dengan peng. Yang ada tenaga, bantu tenaga. Untuk habis acara, yang hana bantu sapupi, peluk-peluk aku yang ubuk-ubuknya, peluk-peluk aku yang ibu-ibu dia anak mit. Kadang-kadang ibu-ibu dia anak mit, cok bersapat. Nyampi sedekah. Nanti orang ngasin bijak para Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah hanya hana adi saya Rasulullah. Bagus. Angkanya ya Rasulullah. Tanya udah sembahyang, awak kaya sembahyang. Tanya udah puasa, orang kaya puasa aja. Tapi waktu awak kaya yang sedekah, tanya hana sedekah. Tuhan kasih. Kekena Nabi, takkan astagfirullah itu sedekah. Takkan kalimah la ilaha illallah itu sedekah. Maka dah ajak pak orang meninggal ni, dah kemah. Dia dah ajak pak takziah kau kan. Yang sedekah. Astaghfirullah kedua di telefon baru dah kirim kau. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Yang ikhlas. Lalu bijak makan duri kau yang penyubuh kan. Yang paling hilang mana? Mau ingat dah hilang. Yang kayak begitu kan. Menurut jalan-jalan kuipoi babah ada kau. Bila duit sampai ni pada minta ayah bro, udah lak kawan. Ipoi babah. Tapi waktu ini jak kenan bak urang meninggal kau. Ada hilang. La ilaha illallah. Raya tu je kuimu belum. Ana merah ni. Oh, anak-anak agama yang kajak-ajak beri kau berahnya. Pakai helm SNI, Standar Nasional Indonesia. Nyan, kadang-kadang helm mana merah, kajak bagok. Gagaru yang mama balon. Yang Nasya tu, orang kah balon? Gara-gara orang kah balon, karu dawah-dawah kau. Ini habis balon ya, awak juga dia. Kaya berganya dengan orang kah balon, oh, bapak awak ni. Hai kan dengan kena dia. Ayo, ada punya juga lah. Tengok ni. Ada yang jadi ada, kerja ada. Mi, yang gile. Maka tanya pengalam.
Tajak bakal duri kau. Astagfirullah la ilaha illallah takut-takutnya. Kamu selawut nyan sedekah geron. Pulang bersedekah wahai Nabi. Menyodroh anak sedekah. Mah urina. Ngan lako sedekah. Malam. Dengar ada ni kalau dengar. Dua go semalam sedekah 2 go. Maka cara pekat dengar wahai di bulan ini. Adik dah bersedekah ya. Bila pegang lain kai depu dah pakai sedekah. Karena tanya sedekah nya. Ulam nak doa, dah pakai baju-baju putih, ulam-ulam yang tak mano oleh baik-baik bangki diku. Sedekah. Makin dari makin wangi, makin gat sedekah. Man lehna Usman bin Affan, kam laki kampungnya orang kaya baik green, amin. Nah orang kaya green kampungnya. Alhamdulillah. Mamanya nak pakai nunggu cobaan bagi dia. Tak ke kau nyan, dari ke kau nyan. Kamu doa macam baik greatly. Kamu doa macam bujurah murid. Tapi kau nyan punya harta hanya hidup jalan Allah, hanya berkat harta. Yang kebut, lam kampung benar Abu Bakar, lam kampung benar Umar bin Khattab, lam kampung benar Utsman bin Affan. Yang paling penting lam kampung benar Ali bin Abi Thalib. Anak-anak muda yang peduli kepada agama. Yang muda-muda yang dua-dua ini ke yang mama api kan. Peduli kepada agama anak-anak muda yang tengok sabengan. Peduli kepada agama, baik nonton bola Ronaldo ikan epoh day malam ikan nonton tentang Syahrama gitu kan. Betul pada awal semua dua tahu kayak adikku dia kajak lagi gede. Kadang-kadang nang kosok gah honda. Yang model dan anak-anak muda. Anak-anak muda ajak umrah ni. Anak-anak muda ajak sujud. Ya abang buat anak muda. Baik punya gamnya urun 2. Saya nurun 2 dari dalam mi bang sijin. Anak-anak muda yang rayasu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda ya mak. Dari nurun 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang jadi pun. Yang rayasu buang gedenya pulang meo binantu. Yo dajak umlasah ke belako. Pakak. Ana yang bang tahu cukup jauh mengenaikan kan. Yang dajak dia yang gede. Kan kapah dua suami isteri dua. Anak-anak muda peduli kepada agama. Hai. Anak muda kampung sejahtera ngin keno. Kumandala yang pinahnya dijit. Kumandala berdoa. Pakak ngan. Adunya tak dulu, bak akhirat berlebih bak tak dulu. Nyo malam-malam lagi nyo, anak muda bukan yang terlibat. Acara-acara kampung pagi si. Nyo lu pegah baron pagi si. Tungkuimu kampung narai no. Gunung dusun, dengar kena. Ilmu punya kadak apa dah boleh. Tio. Hai. I kampung bek nasi food monopoli. I kampung bek nasi food syahara lu. I kampung bek nasi food kaum lu. So mantang yang mampu jauh tu. Dalam kampung benar lagi kan. Contoh lu buka. Iwo anu pun pak daya. I sama dengan ya pun i Mudi Mosra. Atau ya pun di Abu Daud itu di Bung. Atau di Aceh Selatan di Hiwo. Atau Selimum di Hiwo. Anak muda yang urojih memang sekolah biak buat mungkin paling. Mungkin nabut yang kurang god. Tapi watai kai babut. Nyo itanyo perle dah jaga anak-anaknya. Contoh paling kurang watai tengku dah. Nanti Abu Bakar. Baik dah oi. Ibakar kai bu. Takkan tengku Abu paling kurang memang hanya tak pakai ilai bak-bak sembahyang wajib. Bak sembahyang sunat-sunat tarawih pakai lagi. Yang cara pedang anak muda beristiqamah. Ada ulun tuan lagi yang fun-fun. Watai fun-fun wa bak dayah punya hana pakai di urang kampung, hana yuyu dah uku di urang kampung, trip-trip balik kiron tempat-tempat dah urang kampung. Tapi bangkat ayu 3-2 ke. Lagi ulun tuan ni. Malam urut puasa kene yuyu dah imum. Goh dah ku imum. Ilung hana siap. Hana kepegang. Kedanya lagi apa malamnya imam tarawih sekaligus ceramah singkat. Mbak Ani kedanya yang baru buah Pak Daya Teguh Junaidi. Hello. Yang baru buah Pak Daya.
Wah itu. Muda nak muda dayang. Lagi melawan hati ke jantung. Urung cukup ramai malam ke ni. Bak dayang kamu menang malam ke ni malam ke 30 cukup ramai urung. Mendih ke you malam-malam 27 dengan kuih muisi sakan. Kamu ngak ada imu. Nah hai lompuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Muda cukup muda imu dari ikut dari. Hai mu malam ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wadah kena medical tak bertuh lagi. Apa rokok dari muda dia? Alunya baca doa ala kada. Alunya ceramah 5 minit. Alunya baru tajak-jak lain. Makamnya anak muda. Nyobe dan tawe urun dua. Kega. Servis hantam le. Hantam ke baro bayar mahal le. Oli ke kurung. Ngeratok. Jadi kau nak berdoa apa ni? Dia ada muda cipre dah kau imu. Rawat mu lah. Allahu Akbar. Ini kau naik ke nak pergi pre dah. Nanti nak ada video dia kalau kalau ruku mau. Dua borak kan abe? Ikut bangun. Ya awak. Iki jadi kau 12 juga. Kalau banyak video. Beli, anak-anak muda pakai dalam kampung. Yang nak kelebihan rapu, dengku mandala, kelebihan rasu pakai. Yang kelebihan rakasidah pakai. Malamnya bere anak cok ururu lain. Anak draw pakai. Ilung punya anak draw di beramai kena ilung. Ilung 12 anak puji. 5 minit nak berabal untuk ni. Leu kuno, yang pun lo yakin anak inom tu. Yang pun anak inom, kalidah anak inom, protokol anak inom. Ino lebihnya bapa dakwah transfer. Protokol awak go, pun awak go. Dia ajak awak je. Lagu tadi ikut punanya naik ke lagu Imam Jod. Walaupun naik. Tapi gak ikut ni lah. Awak draw dulu. Ilu yang cukup kecewa bunuh sabuh dengan acara bunuh. Pakon, tunggu dusun nak pegah apa? Yang kecewa lu nak kalau tunggu dusun bintang nanti. Tahu ya deh, guru tu ada topok lagi. Ali bin Abi Thalib. Anak muda bela agama ni. Kami kadu lalong happy pika. Tahi Honda patang ikut dua ji ikut ni patang ikut. Kada lo mencewek yang happy di mana? Ada hai kuda Firun. Ayo, ada anak muda lewat nyawa jadi kalau. Dakwah dia anak muda cula apa berdua apa dah. Adik di mana Aki? Aku di ulai jalan. Itu ini aku di Tigli. Alah hai meruang. Anak muda bergagah baju tanya. Anak muda beri, anak muda baju. Tak ada orang apa. Pula mana anak muda yang kena ada ya? Lagi aku pegang aku bisi. Ya mah. Uwi aja uno ni pau. Yang mana aja? Lagi orang yang belau je. Ya lu. Anak apa ya? Nah yang pegang. Alah tengkuhan anak tapi rukuk lagi bencong. Puronya yang rukuk bencong. Ilung rukuk anak kupi anak tapu anak udah lagi. Anak menceh dah ikut-ikut. Anak muda yang tem-tem patih ke agama. Lu menua pegang kawin. Amin. Anak tu, ya kan amin pakai no je. Yang kalian kawin. Amin. Anak-anak muda yang tem bantu agama dan melaki pegang menikah. Amin. Merumpok jodoh soleh. Amin. Kalau orang tua kau yang ke. Anak muda, beres. Orang tua yang hikmah kana. Urung-urung 3 kana, lah kampung, urung kaya kana, anak muda yang tempatih ke agama kana. Yang kelima, nyo yang cukup penting. Lam kampung benar perumoh Nabi Khadijah. Nampak yang dua-dua itu. Yang kalau ni nak. Kedua.
Aduh mana. Ni kalau anak mi bau rina mana. Dah anak abah ayah tu. Urina berat je urina. Mi nak pergi damang syurga. Ni kalau adalah koron. Nak koron ni no. Anak mau buat. Urina punya pergi damang syurga bertaat, bertakzim kelah. Berhormat kelah. Lako dro. Belako go. Lalu murina leweknya taat kelako go, orang taat kelako dro. Nah, kak gini. Taat kelako, nyan yang mat kunci syurga ron lako ron. Dua rumah kalau ada lako. Berperai dengku yang mat kunci syurga ron lako lu. Mana lagi nak kan? Iyoknya lagi awak mat kunci neraka. Yang beda gengke melakon, putuh le. Mi, ron belagi khadi. Belagi ai, belagi Siti Ha, belagi Siti Sa, Sarah, belagi Siti Ha, Hajar, belagi Siti Julaikha, belagi Siti Ai, belagi Fatih, belagi yang Siti Urina. Urina takzim, Urina penuh dengan rasa malih. Maka Urina tengah duduk abis jalan, perhungkut babang bakar, nyesuk jilbab-jilbab. Baik urina hotel pre-pre hungkut baba maka kenang baja daster rakyat aku. Apa maka je sengaja hungkut ke buduk iu. Urina biasa kan pilih-pilih hungkut. Daster rakyat aku. Kedanya baba makanya pada si kilo, nyan 2 kilo, maka gede kalan. 2 kilo jauh. Pakai hijab begot, pakai jilbab begot, top draw. Lalu bedanya urinam kan salah puduk bajai lah kemah. Bunuh kalau dia pegah kurun duha, kalau dia pegah ke anak muda, kalau dia pegah kurun kaya, kalau dia pegah ke anak muda. Ini dia pegah urinam bajainya dia pakai bajai dalam kamar. Hotel debit ulua, nak bajai lain. Lalu dia urinam bajai debit bajai lah. Kamu ragam senang kalau mangat. Menyamata muda menyokat dua-dua kamu dah ada. Yan, ikat, pakai jilbab. Hana payah solek draw belum kut kini. Pajan solek draw di malam. Wadah nak lako ilmu. Menyenal lako, laki maaf. Rina, laki maaf wak draw tu. Menyenal ino nak lako di majak ulahut. Nah, tengok yang minta rezeki nak. Ron jaga droi rumah. Doa dulu. Ya Allah. Lakon. Kagak minta rezeki. Ya Allah cukup lah ya Allah. Ya Allah. Hanya jiput cukup 3 selamat lakon ya Allah. Ukut baik anak lu hana apa yang penting sama kapal betul. Nah, nyam je lakon gak kai. Nyam gak kai lakon bantram no. Ya Allah. Kai jap. Nyajib beliau. Hai benar. Sayang lako. Mi taat takzim kelah. Begat akai nganlah. Bejit ke urinam nu. Nusyut bejit ke urinam durha. Insyaallah tamnu aban Bandung kita yang hadir pak malam dakwahnya. Tamnu Allah. Kita nyo singoh berumpuk syurga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mi habis sekalian yang pemulia dari Allah Subhanahu wa taala. Diuronyo di kedanyo, tak perai urang lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanyo cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sayang kepada Nabi, karena rindu kepada Nabi. Maka hana lain hana bukan pinta kedanyo sabi-sabi. Kedanyo singoh berumpuk syafaat bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajini kalian bab-bab melasah jamun-jamun kekeun sabi. Salli wa sallim ya Rabbi Allah ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa Umar Usman Ali Allah Abu Bakar sahabat Nabi Tuan Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Ya Maulana ya Habibi Allah Nepre kamu ba ule titi Minyahan nepre
Ngerdak Nabi lo. Ya kekil lazam. Ya pre. Wahai Muhammad Nabi syafaat kemudian hari yang ya jawab Nabi yang pre apa? Yang mudah ada jawab. Itanya cinjang perlu dia perlu merumpok Nabi. Maka orangnya pakai dalam dusun sejahtera dan pegang mulut. Karena rindu dengan Nabi lagi pagi syik pegang. Karena sayang dengan Nabi. Karena tinggal dengan Nabi. Jasa-jasa Nabi kepada Islam kepada kita juga sampai orangnya. Itu dah malah akibat. Dengan cara pegang mulut. Maka menyelung agak hiran. Kemah. Nak, duk nak. Ay, momam ke? Ay ni. Maka menyana orang pegang hanjir pegang mulut lucu. Lun tanya. Guna khanduri mulut. Tahu-tahu urang pajak obu mulut. Nak salah. Kayu medikir, bak ada medikir. Nak salah. Adik-adik ubud-ubud naik medikir kampung. Yang medikir yang ubud-ubud yang raya. Punah raya mereka. Yang medikir ada ubud pun ada raya. Ada awak raya naik medikir. Waktu pajak ubud awak raya bawa ubud. Ubud. Dia ada biar berdua. Tangguh itu bila abad. Nastaghfirullah ya Allah Allah al-azim min kulli dhanbin ya Allah azim min Allah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal lahir junjungan ne pandangan dunia ni bak masanya Nabi lahiran karunia Tuhan cedah tak ada rupa. Lagu kedua ikut lagu belai apa bawah yang lagu Nabi ni ini lagunya ke mana lah Nabi Nabi ni Nabi ni langit. Rupanya pegah langit. Cuma muka baik dia fikir awak kafir Nabi Muhammad ya rupa-rupa yang kumanda lah lalu pegah waron menyeperno dikir anak mit menyeperno dikir urungnya makharijil huruf taboh. Yang kedua bahasa Arab hanya koh menyedakoh bahasa Arab salah hati tu karena bahasa Arab sabo Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah di bahasa Arab menan arti hana sabar dengan bahasa Indonesia menyebut Indonesia menan kemana kamu pergi yang arti ke mau kerja mau ke mana tabanci mana tabanci menyebut Arab anjir menan maka baik ketimbang irama gak ada arti lebih hebat hana arti lebih hebat makharijil huruf fasoha huruf kemudian nama makna daripada mereka apa habis ke lagu terakhir ini cukup semangat waktu kalau lagu terakhir cukup semangat kan ini pakai di mana Allah Allahuli di madwani mulai sallu ala dia awak raya dengku musuh hana ini bab bini lagi ini yang lagi yang anak muda kampung Bang Joni nya balik kena ganja sakit tapi sambungan kembe hana jantan siap malam tan seimbun kena murah menantu bago sabuh umpama kabi ini ada dia luka mandung getanyong tambudang pemulia Rasul Allah Bandung getanyong tambudang pemulia roh janjungan betul yang habis dua habis berdoa jika tu anak muda dua adik ada lom yang benar memiliki hana aja dia di mampu kok kan maka adanya kadang-kadang bu maaf dan mulut dia Aceh ke Malay gampung lu hina home bapak kamu baju kolam uo ka julok dalam plastik buka rok beku maaf hina tangan apa betul ini cara kim na cara kim kalau dulu
Tina. Ya. Padahal idanya dah pegang mulut ke Nabi. Dia jaga tentang adab-adab di makanan. Nabi ni ku lagi faham. Nabi ni ku hantam kecok makanan kecuali yai kero. Idanya ke tu. Tak. Tak ni. Bapa kau tak ni. Malen tu be. Baik uraceh aja lagi nak. Uraceh baju. Kadang-kadang aku dah jam macam-macam pada dapur. Bawa mana, bawa itik. Bawa mana sambai. Mana itik. Macam-macam kau mulu. Tak apa plastik. Dah goyang. Itik nak tinggal mata alam. Tak kena bawa mana sambai. Tak bilang mata. Ikut itik bawa mana mati mata kira. Kamu yang pun tu. Tak puas di rumah. Tak kena berumah tu. Pak dia. Berumah. Belum pun itik bang. Geron boleh itik. Lagi pun itik ke bang. Ni hanya benar. Itanya kat mana? Ini. Itanya walaupun gasin, walaupun hantam takalan sapu tapi bernama Malay tanya benar. Menyahana Malay kat tapi Malay benar. Ada nak cocok pak Hanurigo, Malay macam. Ada nak puak-puak Hanurigo Malay. Kadang-kadang tujuh kok. Lentir-lentir ada apa kan? Tujuh dah ramai dah. Undang kok dah. Yang bermalay ada uragam nanti nak usi rumah siapa som sisi gop dah. Yang bermalay idanya udipnya benar malay walaupun tanya urang gak gesit walaupun hantam takalan tapu tapi be dikalan jumuh dah digo be jumuh dah dikalan digo benar malay insyaallah kami lagi Allah Subhanahu wa taala kami lagi mauludnya tak pegat tapi lagi nyo Pak Dusun lun siap Pak Dusun lun siap doa Hamil dengu ceramah undang-undang lain yang masalah. Yang penting doa Pak Dusun. Yang anak-anak muda bantu Pak Kepala Dusun, bantu pegak-pegak acara lagi. Lo kalian guna Pak lapangan pegak acara kan? Nak urung sedekah kami lo. Insya-Allah hingga benar kami yang pegak bawah Pak Dusun. Lu kurang mai urang jak. Sampai dia sembahyang. Insya-Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Ni nak perleh merumpok ke Nabi. Urinam nak perleh merumpok ke Nabi. Jauh berenang berjujur, so rindu nak ke Nabi dengan kelakon ni. Berayasu. So rindu ke Nabi dengan kelakon ni. Dia nak setia sagai. Yai keron lagi ya. Uragam so rindu urang, so rindu ron ke Nabi dengan ke rumah ni. Memang uragamnya kadang-kadang tak punya rasa rindu. Dingin. Uragam, so rindu ke Nabi dengan ke perempuan dia. Dari zaman lagi kan, menjaga perempuan mati kan dah. Alah, uragam, ada dua uragam ya. Dua kedai kopi, ada telefon perempuan kau. Dua kedai kopi. Dia bu baru kan udah bu. Tiga-tiga tuneng. Mak bola kan lagi peringatan. Dia bunyo lah kalau anjing ke berat-berat dah. Nak pari. Jadi kenapa? Ni kalau kenapa? Makanya dia muda-muda bersyukur menyetengah papa tayang. Ya, saya kata kim people. Yang klep dia kan tu. Kalau ni. Dia uragam macam ni kalian uragam. Jadi kalian. Yang menyegayat lepas menurut uragam. Jadi, ya. Như boleh yang bermogok pastinya aja kan menjangan bermogok lembut gini baik telepon di rumah roh berapa dek berapa mi tapi kah dek yang bermogok dia hanya uragam berlembut dengan berumah roh. Ayo ragam, raja menyahana urina di rumah mati. Ya mi, ilun kau sayang rumah. Ilun kali 15 tolong kawin hantam kenang jaronya pak rumah. Binti rusak lagi. Dia ragam kadang-kadang anak sayang ke rumah. Kan yang lucu gak popo rumah. Hey, please. Lele, awak boleh nyala itu kuat ya. Sebab kampung tu. Oh Hana.
Oh, ada mayat. I mean, uragam bersayang kurinam. Pegah abang urinam belemput itanyo pak. Laki manggu. Lo laki mah tiga tanya uragam. Menyahana urinam. Utapa rumah. Menyahana urinam di rumah. Utapu aja dia pubul. Urinam tu yang pegang rumah Semarang. Urinam yang pegang rumah lagi pasar malam. Menyahana sulit urinam di rumah. Lagi kuburan di rumah. Cinwa tiga rumah tengah bengih rumah. Citeh wo. Citeh wo tiga urinam tengah bengih. Assalamualaikum. Mutalib jauh, latih jauh, yang minang jauh. Yang buka pintu biar ni. Oh mak tu, nak kamari. Anda ya. Bubur kakak. Mengubah apa? Nyan 2 jam lagi kan. Dayu sepi rumah. Ci bantawa rumah. Bantah 2 ke dipi, nas boju. Dek yang mana? Awak kenapa nama kan? So yang hebat, Gesiam, Dusun, Pak Gesi. Oh, yang hebat adalah Purmo. Hai Purmo. Neu uragam, KMA, neu kedai kopi kan? Neu singo, uragam yang tu kedai kopi mukuru op di rumah anak betul. Rumah kedai kopi ngam gelah anak betul. Salah buat dia bacut bungeh kawan buat dia. Salah nyum kopi bacut bungeh nandu. Yang pakai di rumah anak betul. Cimnya di rumah betul. Rumah kedai kopi dihing. Bapa nak kocok lebar. Ya uragam betul rumah. Ya mbak dua anda budak-budak dong. Ya betul rumah. Maka urinam ron manusia luar biasa. Memang urinam ada kala lumong. Nek urinam. Urinam karena pakai perasaan. Uragam pakai akal. Maka wadah karui rumah. Uragam kun pakai tapuaju yang dua. Urinam han tingat yang kun uragam. Sakit hati. 15 tahun aku kawin ke kotnya. Tujuh bosinya. Orangnya gede nak malu. Kuinya. Urina mana mana. Uragam kali. Lagu pegang apa kena tahu. Buk belau dia kena. Lawa ni. Dia urina tinggal. Jika wadah karuna gegel lah. Jangan nak pernah dia nak malu. Nak dia. Padahal dengan bila kata 15 tahun yang lalu dia tidak malu, paling malu ke mati. Batu lah. Dek, adik ubut jauh. Yang hek rumah mak kau ayah. Yang hek mak kau ayah. Yang nusak so. Yang semerah so. Yang magun so. Yang sepobro so. Yang persiapkan bajai kuliah danyo so. Yang ada hujan kopi bagi kopi so. Kena. Padahal dah kena banyak kita main game tu. Yang biasa kem jupe bunga. Yami, hei tahu dina. Polimo kagak budak. Burino tantam nak terima bojarom. Beres, tengok ke magun, tengok ke temurah. Tengok ke temurah, itu meh tu yang demi. Itu meh semana demi. Itu meh mendu. Ciu raga bagi budak lagi nak sasar ni. Kopi sabor. Nya orang jauh lah oi. Puan apa gak? Roh kot bila menang nya anak roh cik. Kadang-kadang kau roh kot apa deh? Nya dengkot bila menang. Menyana kot budak-budak ni ku haji penyuang dia. Geprai pun rumah aku. Watai bersandar bot ku bangga bodoh alet mak bodoh kot. Aboh model rumah. Ni habis sekalian dengan pemulihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hai. Mi baik kuat demo. Dek, oh dek. Dek. Mana baju? Dek. Di kampungnya nak urut buat di mana? Nah. Baik. Baik. Lu tanya mak roh ke dik? Natau pada nak mak kau? Natau pada nak mak roh? Nemi, ikannya ramai yang ada nak mak roh. Berpegang Nabi ni. Orang-orang apabila tengah bengih-bengih, tengah atas kau. Hanai balah higopnya. Maka orang yang lagi kita nak mak roh. Takkan juga mak cakap berpegang. Pak mak kah? Tema, nyo kana pernol. Pak mak kah? Orang yang ke iya mentau. Maka orang yang berpegang Nabi, saban lagi kita nak mak roh.
Tapi ada nak mak gop ibalah dia nak mak tanya. Urangnya tengah dia nak mak mati-mati. Ya. Tanya urang dia nak. Biasa yang kuat-kuat dia nak urang kasi. Kema. Orang ganti dia dia nak haram ko dia nak ilmu. Pada haram ko ke dia? Anak tu dia. Macam ada bukan? Apa dia? Dua kedai dia nak. Pejuh. Penyakit dia nak, urang dia nak. Bagai popang. Hang kaya orang nak. Pejuh apa-apa. Pulang tanya apa benar pati ni. Punya kaya kan ada mudah aku. Lagi dua hari beut aku. IE lah kena aku. Hino je dah pilih engkau tengok. Lala apa yang mau engkau ni? Jaga. Baik di mana? Pulau di laut. Nyolok kemah. Abang-abang lu yang jauh laut nging. Nging kenapa? Drone yang jauh laut bah. Ibadah kedua ke Allah. Drone menyetim ibadah ke Allah di jauh laut. Ilham kapai, ilham bot mati syahid. Ilham langki mati syahid. Tapi benar sembahyang apa? Mak ibadah sembahyang dengan kulam bot dengan bot ke raya lagi buka-buka ni. Kan nak tempat sembahyang. Walaupun dengan wayang-wayang. Allahu Akbar. Ada masalah. Mana ku kiblat tau? Pun ada arah kiblat je no karena kompas. Habisnya hong ngewe kapai. Baik tapi dia yo bagi withdraw kapai. Baik ente kami dah kiblat dia Allahu Akbar. Kita budak-budak. Yang penting tani mustaqbilal kiblati tani kepada kiblat. Tak apa baca lulu ke. Ladung dah pegah meno. Kadang-kadang dia meno tu. Tak kemah. Kadang-kadang hana berkat deku kat rezeki dia. Pakai hana sembahyang. Maka berkat dan naik dua dia. Ketika hana sembahyang hana berkat. Walaupun letak ke hasil deku, rumah karu tapi hana bahagia tapi rumah. Tapi nak saja masalah. Kadang-kadang sakit rumah, kadang-kadang sakit anak, kadang-kadang draw sakit deku. Pakai hana berkat kat rezeki. Udepnya yang penting berkat bukan kaya. Tapi lebih gelap kaya dan berkat. Lebih kaya berkat. Nah, maka kami sekalian baik kuat-kuat mana. Yang tiga tu dalam pegah. Hana guna pegah dakwah benda-benda dari mana. Dan aku ceramah biar haji kuat-kuat hak mana. Hello mana contoh. Hanya contoh mana. Tengku dakwah biar haji kuat-kuat hak dia mana. Karena waktu kita mana punya kalau dia nak mi. Dek, jit di mana? Adik-adik ubud jit di mana? Makkah datang di mana? So yang bohong ke kaidah di Allah, Makkah datang di mana? Bere. Yang bohong ke lapun neraka, ayah datang di mana? Bere. Ikah datang di mana? Bere. Nyami, mi habis sekalian. Pun, urang ham rumpok ke Nabi. Urang kuat di mana? Yang kedua. Yang han merumpok ke Nabi yang kedua adalah urang-urang yang durhaka kepada dua urang syirik. Nabi hana ngalah sagai urang durhaka. Bahkan urang-urang durhaka ke urang syirik, baik ilai tamang syurga, baik syurga han merumpok. Tanya makalung pegah urinam hebat ayah sekalian. Tanya menandung berasal dari perut mak. Tanya menandung berasal dari perut urinam perut mak. Begak-gak akai urang syirik. Tengku, wan. Long tengku anak bahagia sagai udah pegang tengku. Tengku, long kaya tengku. Bot berdua boh tengku. Orang gereja naik 15 roh balon rumah perayaan tengku. Tapi perkara anak bahagia sagai udah long tengku. Jadi ingat-ingat, nak pernah salah mau urung syirik. Nak pernah dia dapat sakit hati urung syirik. Nak pernah dia dapat roh ibadah urung syirik. Ingat. Ridha Allah fi ridha walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hadis sahih dari Nabi. Pajan Allah ridha kepada kitanya, wate urung syirik ridha kepada kitanya. Pajan Allah murka kepada kitanya, wate urung syirik murka kepada kitanya. Munya urung syirik tengah senang kepada kitanya, tersenyum kepada kitanya, benar patih Allah tengah senang kepada kitanya. Maka kitanya munya perlu ridha daripada Allah, minta ridha ba urung syirik. Insya-Allah berumpuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang Aceh berlucu kadang-kadang. Ai Nyan urinang tanya mak-mak tanya rumah kuramat. Mak-mak yang kakak Tuhan kakak yang kuramat. Kadang-kadang tanya yang minta kuramat gunung gurdung. Yang minta kuramat gunung selawah gini. Yang minta kuramat baknyo bakjinyo yang minta kuramat. Hana ada depu bahawa dalam rumah dia urung kuramat iaitu mak. Ni kalau dek si kurang bulan si pelhura kandung memang.
Kalau nyo pernah terasa mengandung mi nahe waktu melahirkan mi, maka orang ina waktu melahirkan meninggal dalam ibadah mati syahid. He aku bila yang kandung ilon mi abu pakai mak pun kurang sayang ke mak je. Tapi waktu lu kalian bermulung melahirkan ya Allah. Oh 8 malam ni apa rumah roh gitu. Dan akhir abang sayang beb cinta terserahlah. Abang putra bunda keprut pegang itu tu Hello mikir keprutnya tu dah. Ya abang yang lagi bercanda dia gede kan sedikit perutnya abang sang karapnya lucuk hendai rumah ni. Bak bidan dia abang ni. Oh 8 malam tu bak bidan. Oh 8 lewat 25 buka baru lahir. Belum dengar malamnya ni. Oh dia abang sakit. Ilu-iluan. Udah berakhir mana? Waktu lu tamang dalam rumah mi masya-Allah dalam kamar lu tamang kamar bidan. Muka kami lah lagi mana tu pok. Oh yang tepat kat ribu mi cukup sakit. Mi tubuh tanya biasa sakit cuma 28%. Tiba-tiba punya sakit melahirkan 20% tubuh sakit. Yang baru isiknya waktu kandung ni. Alahai dengku jino kamangat dengku. Jino kana operasi dengku. Aji dek. Dia operasi ron. Dek pegang mak dah operasi. Iko dengku inon. Imi yuk pro iko. Nyampe dengan tumpeng. Menyapeng sekitar 12 juta dengan laser. Itu belum. Peng 7 juta ni ku. Ngan sikit rumah sakit. Icap belum ni ku. Habis hidup. Doktor kasih boy. Oh sikit kan? Kadang-kadang sikit ni ku. Wadah ilau kalam pro lah. Kenapa yang operasi ni kata? Lahir pun Muhammad Junaidi. Kedua Muhammad Sikit. Nyai doktor tanya. Makai tanya, nyok lagi maaf ni doktor. Permohon doktor. Permohon perawat. Kalau lagi maaf, kita nyok pelayanan. Kadang-kadang ada rumah sakit dulu. Lagi maaf ni. Teruk rumah sakit. Pun sakit 20%. Tawaran 60. Tambah sakit, pelayanan kurang. Lagi maaf. Ya? Tidak akan apa. Nama siapa? Masuk tu sana. Orang meninggal je. Hana pelayanan tu kan. Ulun puan lagi mah. Jamun batu. Dengar ceramah. Nah, yang pernah hana ibu muda mi dengar batu. Komik ini. Ya, komik ini panitia. No yang umban, gede upenek. Maka pakau urang kaya gede dia upenek. Pelayanan hebat hari. Lalu cerita tu. Lum batu kahel mubah itu. Ampe medal mubah. Bak doktor paru-paru mui dua medal mubah. Hana pulih. Batu hana pulih yang le cijik uban. Ya ha? Lang lunyung. Lagi mik rendah ni. Yang lunyung. Nyom. Tajik ubat cukup lu. Dia kata-katai. Doktor dia yang pujuk ubat sangat. 20. Lejak ubat ke dah. Jangan lupa balik lagi ya. Kalau tahu kau balik dah. Kau nyanjak punya. Yang meninggal dia. Nyon. Lagi ada kuimum. Kemang kuimum. Kuimum. Baiklah. Pak Rishid. Orang gaji baru. 20 dah. 2020. Kuimum. Merdu. Proyek kanang kuimum. Proyek kan. Proyek isi hidung. Kuhnya. Kuh jadi isi. Dan lebih kamu kuah. Kerana apa yang kampung kamu kuah ni. Kamu kuah ni. Isi jika ada proyek. Gimana proyek? Baca. Proyek orang meninggal. Menolak ya Allah, ada orang meninggal orang. Maka kadang-kadang salah ke dari kuimu. Ikau ada yang mengadu, kuimu malam meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau menang jauh? Nyok kadang senang, kuimu malam meninggal. Alhamdulillah. Salah ke? Ada orang makan ini lagi. Oke bang, tadi dah pergi ada ni. Rokok pergi maju. Jadi menang. Yang ya bang rokok kuimu meninggal dengan kuimu. Tapi nyawa orang hana lain ni, wadah ada nyawa meninggal, kuimum sama orang. Wadah kuimum meninggal, tak payah apa-apa dos mir. Ada tahu teman orang ni. Pagi si, jauh lu kuimum, paling kurang 2 juta tu beli.
Baik gebejak dah orang meninggal. Jadi mana? Mi, long jauh peneng batuk. Cukup berat dah batuk. Kem batuk. Lupa je teruk peneng tu. Boleh. Di peneng rumah sakit, hanabe rumah sakit. Tilo lalu cok kartu mi merumpok dengan Dr. Ling Sing Chung. Awak Cina doktornya? Ling Sing Chung. Lantai pun, lukik lantai pun. Mau putar rumah sakit Ubi Raya. Patah lantai punnya Dr. Ling Sing Chung. Ya mi, memang Ling Sing Chung lah. Bukan saya kali. Ling Sing Chung. Di perawat kita kena baca putih. Gak mati you. Habis ni, long fikir tunjuk di perawatnya. Pui ke malu. Ikut saya lah. Lelaki ikut je. Lo kau jadi ke kau bangat. Ai nang. Wah dengku ibu deng bak lup pak kamar. Ni ya. Pak cik antri aja. Siaplah. Betul. Andri nyambat dia intat hinankan ka pulih ka merasa hebat tu. Betul kan dia ni. Yang baru ya intan, dia hinan dulu. Junaidi Indonesia. Long me ronson ni nomi, ronson dia Aceh. Ni ronson saya tak pakai. Buang. Apa ni awaknya nanti ke? Hai dia pakai ronson ni nomi, tak pakai. Buang. Ronson balik. Ronson balik. Jamun watai ronson dan watai di Aceh. Ku menoi kalah tu, bak lampu. Ikut tak ke? Bolong paru-paru. Ilo watai pegah bolong paru-paru rak meninggal. Ku bayang kibah paru-paru bolong. Kan? Rupanya dia nak alat droy. Sak icuk lampu. Baik icuk lampu, icuk nyan dari puri, tampuri. Nah itu nyok. Ni bersih paru-paru cikgu. Itu pulang guru cikgu bersih paru-paru cikgu ya. Cikgu tak merokok ke? Tak kopi ke? Padahal tak jawaban ke pun. Ibu tunjuk tu hinan. Bagaimana kuimu? Ibu tunjuk tu paru-paru urung pirkok hinan. Ni orang-orang merokok ni paru-paru hancur ni. Ilmu tinggal untuk kuimu mulai jalan. Idam paru-paru orang Syiham. Rukok ayu dia ni. Paru-paru idam bebe abah lagi bebe punggung. Yang merukuk, ada muda yang kalau merukuk, paru-paru hancur. Wadah kabeh ni diperiksa, dipegang. Bersih paru-paru ni vitamin minum. Wadah nak debit puikun. Jangan balik lagi ya. Tak usah balik lagi. Jauh Aceh ke Malaysia. Jauh Aceh ke Penang. Tak usah balik lagi. Nak ke doktor gop ni. Hai balik. Doktor tanya, bola dah dia pergi balik. Hai balik. Tapi karena ayah lun memang pergi balik 3 detik. Tanya orang Aceh kena pula-pula senembu. Balik 3 detik. Adik ke apa ni? Pula senembu dia buat sini. Habis boleh batuk mi. Geluyuh hai dia pulih. Jak long peneng. Lejak ke deh. Nyan bengeh mak-mak lu. Pakai bengeh. Watai wom sini ubat hari ni. Ikah kibar ni ni. Tak jauh peneng kamu ubat. Ada kau hanya kau ubat. Kau ubat nah. Hai dai bi mak. Maka ada ubat yang ubat. Rupaji gara sakit gelunyungnya gara-gara dia ubat. Rupaji hurung-hurung sakit gelunyung ni. Nyan nak perak boleh nak swing-swing dalam gelunyung tu doktor nyan perak. Oh, yang kedua doktor India ni. Hai bi pajuh udeng leletan. Kita nyawa cinya kan ada. Hai bi pajuh cumi-cumi. Hai bi pajuh kosi lele. Nya rupanya hai bi pajuh. Maka lu bapak mondok ada pajuh dia. Cekret dengan loncok. Ana lele nyambat. Baru tahu ada ceramah di Hagu Tengah. Nah bapaknya sakit pinggang. Jadi kata, bapaknya sakit pinggang peneng dia cerita abang tu. Teruk kedih ni, hai bi ubat ni sakit pinggang. Putra cik you jip 20 mi you pelaku. Putra sakit pinggang. Mimi abi-abi yang sakit pinggang 20 pelaku. Nyo kau belah ubat ni, dengar kan. Kan fikir di yang kau ubat ke? 20 mi. Yang phone belele je putih. Anak-anak muda mereka tu bagi hak pi ke. Yang baru-baru bidang. Lalu kopi dia ada kopi sampai kopi. Ini putih belum. Yang kedua nyan doktor Cina kafe yang pegang. Putra yang pegang. Menyeperlet pulih sakit ginjal. Wadah tu ni jongkok. Pak ni gini. Kan Islam awak nyan. Iu jongkok tu ni. Yang mana? Lagi wadah petung mula. Nyan anak agak tu ni jong.
Jongkok. Udah orangnya. Anak agam tuhnya jongkok. Urinam. Tidak ada. Nedam pun jongkok. Iman. Dam pun jongkok. Jongkok. Duk jongkok. Dah bina raya tu. Urinam tuhnya lagi orang celongkot. Oh, dah belah. Tapi kita tahu celongkot pada aku. Banyak urinam dengan tuhnya. Dia anak agam. Lagi kemah. Kemah. Anak agam. Bapak pinang. Yang sabi ng bapak pinang daw. Yang tengok dong ke daw pak ma dah ya pinang. Wala ya bapak pinang daw sabat. Do na du. Ami, lo kau ragam. Hai, azab yang paling raya, azab cukup berat. Hai tadi azab yang tengok. Dalam kubur Nabi pernah jalan wadai ke Isra Mi'raj. Orang getuh ni hana gerah ni azab kubur cukup berat. Lucu oleh kau yang ada gerahnya. Ya. Pada dumi, baju. Mi habis sekalian, orang syik dah jaga juga. Mi, mak dengan ayah, orang syik dah jaga. Dengar? Si kurang bulan 10 huruf kandung dia. Dan yang orang syik kat gua Allah dah melaki Allah, tapi dah melaki. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Orang syik yang mentang udip dah melaki bagah pulih menjadi ngah sakit. Dah melaki bahagia udip. Pakai dia tapi benar-benar. Orang syik yang meninggal, syukur hamil kanduri kan yatim. Undang yatim rumah. Kadang-kadang sehingga menyenangkan kanduri dengan pemuliaan yatim. Menyertai pada pemuliaan yatim, insya-Allah Allah pemuliaan dia. Ini kadang-kadang. Itu yang kadang-kadang ada kanduri kemah bagi syik. Bagi syik undang tu apa, undang tu imam undang je. Tapi yang pelai dah undang dalam dengku, anak yatim. Sidro anak yatim kita mau sertuh roh malaikat diikut. Diikut malaikat. Malaikat rahmat ni. Tidak saja anak yatim. Pada itu anak yatim, hanya kedubit malaikatnya. Padahal kedubit malaikat, dia dah mengisi. Tak mengisi, dekat malaikat. Beda aliran mengisi. Nyamban rupanya. Nyo kadang-kadang lagi maaf mengisi. Punya pagi iku. Pagi. Ah, 28. 28. Tahun. Ah, iku. Rang dia di. Dek. Ah, iku wesi. Iku wesi dia yudu. Merumpok berkat anak yatim. Tengku, wah, ini punya anak yatim dah ajak rumah kan, punya rumah lo tengku, ya rumah. Roh anak yatim berkat, bersedekah kan anak yatim. Dan mi abi sekalian yang pemulia di Allah, orang syik dia ada pemulia. Tak mendoa orang syik tapi orang-orang yang kaya mendoa orang syik bahagia, insya-Allah singgah akan bahagia di dunia. Menyedanya durhaka ke orang syik hantar mang syurga. Maka mimi yang salah dengan orang syik adalah kemah. Uronyo yang tinggal pernah di biru, yang tinggal pernah sama langa, yang tinggal pernah depan lain, kan ya dua kena ulai jalan. Menyena salah dengan orang syik wo tinggal bengong. Baik sampai mati orang syik mati danyo, kalau sempat dalam kemah orang syik hanak pemulia jenazah di Allah dan berharum dalam syurga di Allah Subhanahu wa taala. Ya kemah orang syik. Tengku, wan, orang syik lo kamu meninggal di Bandung. Kan gua Allah tapi lo gua rumai kadang gua yang rumai lagi mahal. Aku memang tak kepun. Memang rencana aku lagi mahal. Rencana ni gua bawa meninggal ni gua. Gimana cara ni gua? Lagi ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi bertanya Allah begitu ampun. Karena dasar dia kan dua. Dasar dengan Allah, dengan dasar dengan manusia. Dia dasar dengan Allah lebih banget lagi ampun karena Allah lagi ampun tapi dasar pak manusia. Maka dalam kampung idanyo baik putuh silaturahmi. Pak dusun jaga betul. Hai, dalam kampung baik putuh silaturahmi. Baik bengeh kak je dengan kak je. Kak nang kak mah anak pak. Kak don dengan kak dia anak kak. Gara-gara apa dengku? Gara-gara IT. Yang ni kehek kuliah tak kan? Ija IT kau nyanyi ando barmoh ke anak. Bengeh kat lama. Kau bengeh dua ton. 2 ton ada pegah apa? Mu pakai gara-gara IT. IT ikim. Mu yang pakai gara-gara IT. Ikun IT ni. Malah gara-gara apa mamplam. Rot pak mamplam cinta pak ada gok. Kemudian roon. Kamu ngeh gara-gara apa mamplam. Gara-gara tanah sirong kamu ngeh dalam kampung. Gara-gara ada min mula mengeh tanah sampai ledon. Manjir bengeh-bengeh niku. Jut salah sulaya 3 hari 3 malam. Habis itu tidak boleh lagi. Lagi mak. Ya lagi mak. Yang anak salah saya salah dengan mak lagi mak dengan mak.
Yang salah-salah dengan tetangga ialah kemah. Long dengku kedua tun ku hanagot ngengkaknya. Nak keun meno. Ilong nah nyeka. Anak rumah tapi mati. Mau buat ayu kai dah ni. Antang juga nawak dalam dia tiga. Napang tu ida ni. Anjir benar. Mak dengku elong dengku ngan gop anak salah, dengku ngan mak anak salah, tetangga anak salah. Tapi nak salah betul ngasor. Lakon. Lagi mah lakon. Hanya pekerjaan ni tu aja. Duduk. Yo, Asyik. Aja dia ni megang ni no. Hai mi. Elong dengku melako salah dengku. Ngelako long dengku salah. Di banjaran dengku menyahana betul ngelako, menyahana betul ngelako. Insyaallah hana betul. Kemah. Cara kemah ngelako ni. Makai danyo menyenana sembayang tapi dah temel kemah balakon. Yang pentinglah sembayang. Lako dari umum. Allahu akbar. Rumah ni ket. Bismillahirrahmanirrahim. Habis-habis jamaah ni. Abang, nak kemah apa? Urina mo lagi yang lako. Robnya bengeh lako menron. Ni mantong mi ni pelikut badal lako. Lako ini ni pelikut badal ni. Harung be syurga punya mati. Maka dia ni urina man lako be bengeh. Be bangga. Ke babak gop belum? Nah, ni ni. Maka ini kelam kan. Pada ku ikan aku berbuat aku. Susah nak okey. Be bangga lagi nya. Yang namanya mati. Anta mau dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malako go. Nah, kalau kemah balako. Untuk yang anak salah ngalako, wo bawa betul rumah. Ya ju, preh bawah video. Ya, tapi son mat aju. Buah mata aju. Nak rui mata. Yang lumpuh gak. Waten la kemah balako, be badan. Maka menyana ku apa dah? Gertik mana? Mahamburo. Nak orang gampu ya. Ni ngan lako buka-buka nak kemah, ngan tetangga be nasalah, ngan urusi be nasalah, ngan lako hana salah, ngan Allah bere. Insya-Allah syurga menanti. Kam laki ba Allah urusi tanya berpampun dah Allah. Amin. Urusi tanya berpeluah kubur amin. Urusi tanya berkirim makanan minuman lezat dalam kubur urusi tanya amin. Kam laki ba Allah Subhanahu wa taala menyena urusi tanya yang mantap hudip. Yang tengah sakit kuronyo, kam laki Allah berangkat penyakit urung syik danyo amin. Urung syik danyo mantang udip dia ke urung bumu Allahnyo, kam laki Allah bergemulia udip urung syik danyo amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kelih nyo datang dalam kisah mulut mi yang kelih urung-urung yang han merumpok dengan Nabi Muhammad singah ura dudo adalah urung-urung yang apabila gedingan dan Muhammad dia tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni habis sekalian yang pemulia ada Allah. Nabi kita jauh Nabi Muhammad ni khatamul anbiya, penutup segala nabi. Adik ni kena jawab. Mak dengan ibu ayah diam. Bah jawab dia adik. Adik jawab. Nabi tanya nama Muhammad. Berayasu. Nabi tanya nama Muhammad. Lahir di kota Ma. Wafat di kota Madi. Lahir 12 Rabiul, wafat 12 Rabiul, lahir malam Isnin ku Islam ya. Isnin be Islam, wafat malam ayah Abdul, mak Ami, kakek Abdul Mutol, nek Fatih. Ni kajian ni, boleh kajian ni. Tiga, Urina. Adik-adik ni. Nabi tanya nama Muhammad. Bukan Pak Urina. Kikuklah aku. Nabi tanya nama Muhammad. Atau baiknya tetes Urina. Urina, nani abud. Urina, nani abud. Uro ya abud Urina. Uro se. Jumat. So semua bud. Abu. Alhamdulillah.
Ni purna masalah bersuci ba abu. Ni purna masalah sembahyang ba abu. Yang kena yang paling penting ni purna masalah khadam lako. Urina. Uragam nane abut. Pupu malam. Malam Jumaat Haji, tuan mebut. Abu Ibrahim, ni purna masalah sembahyang. Ni purna masalah bersuci. Ni purna masalah taliuk demalik. Kadang ramai tak orangnya urang nang fum taliuk demalik. Taliuk le permo, taliuk le permo dalam luar. Taliuk le permo dalam luar. Mesti hana taliuk dah. Adik-adik naya abut. Bakso. 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 Bakar ros. Adik-adik yang nak buat ni kena. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dari apa tu? Adik-adik yang buat ramai-ramai. Qul a'udzu birabbin nas. Ni awak nak buat ni. Adik lah, bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ni awak nak buat. Yang awak ni guna awak nak buat. Yang delak oh. Ni kan ni lah tempat tu ni. Ni kan ni. Qul ya ayyuhal kafirun. Menyedupno cara nganu. Cik teh mai. Menyedupno cara nganu miat cik teh mai. Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Mai. Adik-adik ibu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Oh, cik pegah naya banget. Kau ragam lalu kempi dengan cik dehron. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Alah dengku kamu apa banyak-banyak ni kau ni uang. Kaji anak mi kita banyak balik-balik. Amma yatasaalun. Tinggal ni lo. Anak mi lo banyak lo mio. Yasin. Lah itanya orang yang depuji mat turis tapi. Atai katu pot kai getah-getah anak mi. Dek, apa yo? Ayo ya. Yang pakai janduk macam nyam ke mana kalau? Di janduk dengan badan ke satu warna. Apa ya? Pulang. Tiga dik, wadah kadang ngobut di rasa, kadang ngobut na urung buat masjid, ayah nak ngobut kamar purih kah? Oh. Benar juga. Pakai lagi orang tu. Haji kata, yang tak perlu maju. Mati kau. Ayo ha. Kadang-kadang anak miat yak buat kena yak buat gede, dan nyo hantam tak but anjing menan yak buat. Ni, nyo tak nak pegah ke Nabi baca betul. Ni lo pegah order je. Duduk betul. Lo hai rundang ni macam mana? Lo je ni bio. Jadi pergi. Nyo saya berapa? Mi nak perle anak soleh. Mi nak perle anak soleh. Nak perle anak bumalim. Nak perle anak berjarang buat. Nak perle anak berdedang sembahyang. Nak perle anak mit berhijab buat pak kubur tu. Nak perle anak mit berhijab dan imu mata jenazah tu. Mi menyahana ni ajuk buat anak mit ni. Menyahana ilmu anak mit anak sayang ikron. Sayangi kero wate na harta ron taga. Sayangi kero wate dingai-dingai bermoh ron taga. Tapi tinggal wate kahana li ron mi. Punya anak nyo hana soleh. Anak nyo hana yak but. Anak nyo hana jik anak soleh, anak malim. Guna patih nengku. Wate tinggal kamati ron bertingat ngai keron. Yang cukup tak sayang lo mi. Wate tak kubah harta yang lele kepada anak kita nyo. Tapi hana rasa ilmu dalam tubuh anak mit. Hana tak kubah ilmu dalam tubuh anak mit mi. Ketika anak mit kita nyo mati, kita nyo mati di kubah harta. Limang anak mit diperebut-rebutkan harta kita nyo dengan agama, kemudian kita nyo yang gelantak di malaikat singa dalam alam kubur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mi kita nyo menunduk perle anak soleh. Negara tu. Ibadang lun perle anak soleh. Nyo be lagi dah pegah. Tingkat merumpuk lakon soleh mantap kok senang. Lakon kita nyo tukang bang masjid. Dia abang dia ku bang masjid. Allahu akbar, Allahu akbar.
Ni tanya rumah dakun. Dakun lu bang. Tenang, dakun lu. Tinggal kejap lakon lain lah. Allahu Akbar Allah. Hana bar ta boti. Kan lakon ka. Nah hana rakwi lakon. Ilon milo lakemah. Dia dah ceramah lagi nyo. Mak tuan kalian. Dia nak ceramah pak urung koboh tiga mi. Mak tuan kalian ke clean. Lo ke mak tuan lu. Tengok mak pakai ni lo ceramah pada lucu mak. Senang melintai je ceramah. Ya. Pulang anak demi soleh, anak dekat akal, anak demalim, anak nak sembahyang, anak itu orang buat, anak hana je ke sampah masyarakat, anak hana kenal sampai-sampai. Mana ku kiban menyeperdaya anak soleh ni ku ngingat. Nak buat boh macam cara menyeperdaya anak soleh. Merdai anak je buat bak kubur tu. Kiban ni yang phone, mak ibu soleh, ayah ibu soleh. Nya ni lah yang paling penting. Boh rambut, red you bak rambut. Boh mamplam, red you bak mamplam. Boh u, red you bak u. Taboh-taboh, boh u, red you bak mamplam. Iba ilham. Yang biasa ni ku, God mak, God ayah, tetap God anak. Yang biasa anak, mak dengan ayah. Mi, anak pati. Anak mi main bola. Ron Nando. Oi! Negeri anak, jauh dia anak. Negeri. Gasa ron, gasa anak. Tapi punya anak ni. Dek. Wan mak. Anak-anak ni kat ni. Mak ibu God ilai. Hai, ragam. Ron ibu God ilai. Uragam ibu God. Berilah kau macam uragam. Tinggi. Uragam pun lagi uragam. Tanya uragam pemimpin rumah tangga. Urina bukan Ron. Dek, Maya. Rumah, tegas dengan rumah. Peyel rumah. Peyel tebak pegah bawa jembu. Ikut dah. Dengan rumah. Dek, Maya. Entuk bang. Entuk papa begong. Uragam bergerak. Urina ada anak-anak kat tanah pupu. Yang penting uragam bergerak. Mak, oh ni, kak. Lah corona semaya. Anak ni kau. Nak semaya. Nak anak semaya. Ayu. Ayu. Uragam anak semaya, urina lagi kebun. Urina anak semaya, uragam anak semaya, menua babu. Urina anak saya, uraga anak saya, anak saya, keluarga abu. Rumah kakak, keluarga babi. Ya, Abi. Pulang tanya ke anak kadang-kadang. Mana Abi? Anak boy dia ke? Anak boy kah? Ini pikiran. Ma boy. Ilewat ayah. Ayah boy. Ilewat nek, pan nek boy ke? Ya, benar-benar. Ni uragam bukan, uragam timang. Rodu dahsyat rumah tanggung biro rodu. Kecuali kena pegang. Urina anak pakai jerbang uragam salah. Urina anak terbayang uragam salah. Urina anak kita hukum agama salah bagi pupuk syariat. Uragam salah. Salah uragam. Urina mi bantu. Agam bukan, inam bukan. Kau begat, rumah begat. Yang kedua, yang perlu anak soleh. Doa ke anak belelu. Rabbi habli minas salihin. Doakan. Rabbi habli minas salihin. Tapi umum sampai ikut. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tak lagi anak, tak lagi rumah hai ragam. Wujud qurrata a'yun, wujud lagi bijih mata. Anak bukan. Nah, anak mi itim jak mendagang. Ya Allah, Nabi anak long bersoleh-soleha. Nabi anak long ya Allah banyak umur. Nabi anak long dijagalah perjalanan ya Allah. Doa urung syik, doa mak, doa ayah langsung diterima oleh Allah tanpa nak hijab. Oh, kedua. Yang kelih ni ajo babut ni. Bah hijab babut. Nyoi tanya lu kalau tak sayangkan mit orangnya ni ku mantap lo HP. Sayangkan mit.
Anak-anak katanya tu hong eja HP bajaron. Lagi mana? Hong eja HP bajaron. Sabok bangga di dua badawa HP bajaron. Kabangga urusin. Belum tuan lagi mah bagi si. Belum heboh katanya. Yang paling raya adalah anak SMP. Nombor 2 adalah anak SD. Nombor 3 buat tu. Musabah anak HP bajaron. Oh di buah ini belum HP. Orangnya pilih HP dah belum. Counter HP dah begini. Toko HP dah belum. Pakai anak dah belum aku berusan. Anak ni ini kalau putra nonton kan. HP macam model orangnya aku. Ni. Oroje. Isi apa deh? Jiam HP yang mun. Nah, kudu goyang aku. Jino anak lihat susu musik lama HP. Oroje HP ni ku dot telepon dengan SMS. Oroje ni ku WA, WeChat, Instagram. Macam model ni. Bahagia ni. Ya. Oroje tak digon-digon, tatu. Jino layar sentuh. Anak ni di main. Endgame, ya kan? Mobile Legend, ya kan? Pulang deh. Vampire, pulang deh. Pulang deh. Jangan borbong deh. Anik ron, rumpu yang faham, kan? Mai cara, lagi pergi pagi si Jino. Pura je menyampaikan judi pada mata-mata ke Syiham. Kemah Syiham. Dia bangga dua. Syiham, ada dari kopinya. Dia ada mengenai Syiham, Om Kim. Ya, pada mata-mata kamu ya, Mun? Esa. 3. Ini mana leriku? Pura je main judi. Apa Tuhan? Apa Daud? Apa aku? Oh, gitu. Ini mana leriku? Awak Malaysia tu, awak Thailand tu, awak Singapura tu, awak boleh jalan tu. Ada dua sagamnya. Main apa ni ku? Main batai apa? Judi online. Main dum dari HP dulu. Orang je ulun tuan batai galak ketiro ni yang dino permaklum. Kirim surat. Sayang, abang rindu kepada Adinda. Apakah Adinda merasakan kerinduan yang sama kepada abangda? Dijawab di bulan ke? Adik juga rindu. Rindu kami. Bulan baru rindu. Ji belum rindu kami rindu. Jino rindu. Baik hai. Hai juga. Lagi apa? Lagi tidur. Ama siapa? Ama sendiri. Udah maam. Udah maam belum tanya. Ngalah. Dengar boleh jalan. Maam. Dusun sejahtera loh. Udah maam apa? Boh bitutut. Dene gede. Nunggu ni gara-gara HP orang. Ya, anak ada darah. Mana ulun tuan guru barmah kula. Dengar ada min. Orang je kita dengar di Pak Kepala Dusun barmah kula. Tapi menolak lagi tadi. Jino ada min dusun mampur. Itu tu mampu kadang-kadang kita fokus di mana? Wadah yang musuh. Kadang-kadang agak minang sampai. Mutul. Anak agak mutul. Yang guru mati yang ngejek bukan. Punya bukan ni. Malam mana dengar? Urusan ni kan. Oh yang bilang keluar buah. Okey ada ni. Pakot malam kadang HP, inang kadang HP malam. Yo lu pegah tak bawa cerita. Gara-gara HP, yo lu pegah lah kemah. Gara-gara HP dengku. Nah, ni biar tanya baru kemah. Tak mana kemah. Anak ni harkat dan martabat Pak Roy. Agak ada. Pakot. Karena agama. Mah cakap. Yang paling buruk dalam HP, sabung video call. Adik Pak, langkah mama. Kau ni lah bah adik. Mana kamu adik bang? Kamu malu tolong. Cia bang kalau langkah mama adik, udah. Adik nanti kau hitungan. Nah, udah. Esok baju lengkap. Adik pula langkah masuk jilbab. Adik buka lah jilbab langkah mama.
Kau indah adik kau. Kau enggak adik. Adik. Ada yang ulilah dia. Kamu kan. Adik buka aja, adiknya cukup bahaya. Ya. Kai dong. Oh, Pino, kau bilang mau, ni dong. Ikai ni jaga roh, baju kayu klima, tengok. Dek gara-gara kau ke klima tu. Oh, ke klima. Dia buat populai kah? Oh, tak raya ke pemane tu. Kalau kamu kahwin ke raya klima. Anak payah. Kon HP aku. Dia ayah tanya tu. Bak kedai kopi. Atai tu kedai kopi punya jamun. Kopi sabuk. You know kon? Password. Dia apa dah yang password. Ya kadang-kadang aja bawa password dah ibu bangun. Oh bangai. Anak payah. HP kita mau peng je. Tengok HP gaduh pun masih lah HP. Teori nang sirama pun menggosip dengan HP. Jual HP dalam jilbab. Ada hai kah? Jual HP dalam jilbab. Kasum pakai. Nah, no. Hai kasum bukan depu kah? Mana depu? Pak isi ni aku kawat kah? Pakai selingkuh. Gosip ke Pak isi. Habis ke Pak isi gosip ke dusun. Habis ke dusun ke Mukim Ham. Hai bukan depu kah? Mukim Ham kamu kahwin tak bodoh. Ada pulgah nak kalan ke bawah jumlah kan berborong buah baju nyo tak mudah baju nyo tanpa rekayasa lagi ha mengeh dia nyo pura-pura mendak begah nyo alhamdulillah lah biar sekalian biar Allah Subhanahu wa taala maka ni anak payah dulu kalau lagi yang terajuk sayang kademin ibarat aku sayang kademin dek pergi ngaji ya bu jawab apa bro ha empat baca ya bu mana sayang aku kademin kemenan sayang kademin tengok hotel mati tu anak sobut tak kubur tu yang sayang kademin ya bu watekan ni aja bu bah menan kedih dengan Allah nijuk pak Allah baik nijuk pak gureng karena urang syik dawetnya gawat anak ya ajuk pak abud anak kau paling-paling anak kau berak kurang aja abah kasar-kasar tapi wadah kepoh hidungku bengik ya mak ayah tidak rorok lah bengik dah wadah kepoh hidungku kamu urang syik kamu jamu mi makanya dia kebut urang syik gedukung guru gedukung tengku anak kena tapong tengku anak kena tapu ke guru ulun tuan pernah juga kena pong main bola dia ubun malam bun mantau pakai banyak nyan yang lagi kan dah ni lain wadah jak buat mantau pakai sulung ni ada lampu lah mantau pakai sulung ikut ni kan hantu keluar dalam ni tu rumah buat tengku leh murid buat aju tengku nyan lon tengku lon kanan main bola Tengku kontrol tapi awet sikret macam dong. Jamun tengku awet macam dong. Gak pegah mana jamun. Nyok kan bupoh kah apa? Bupoh jin. Yang sakit ke? Jin bupoh pegah tengku jamun. Ada apa yang mau buat tengku macam-macam. Pulang yang mau bubur kan. Tengok apa kedua tengku. Baik klik ni. Pakai klik kak. Ipek boleh long engku. Kan awak pek boleh baik. Bang kejap ni haji pek boleh kak. Engku cutian long. Jadi. Tengah budang-budang dia aku pakai jalan ni bawa kreh lu itu memang bawa kreh dengan dia abu idanyo BO tanah tengku kada ya badeng ilon bandengan ni ya ngan awi ya puy ke berdua ni pre karena ubut ini mekli lagi gepok ilon mangkak dia abu ke nikah ini mereka beli mereka beli lagi gepok sampai pak jalan, cuma ceroi kan, kadang klik, bukan apa-apa, bapak lu beri mau, boyong, beri mau bapak, turun mau lagi klik, udah yang, pakai klik, kita gua pakai klik,
Apa jengku pula? Akan apa? Dengar aku. Tangan dia kan? Memanglah mana support. You kalah. Kau ada macam ni. Kalah. Wah kalah. Ada apa? Ni no. Pray dekat tiga dia. Ya doa kau kenapa kau? Yang urusi jamu. Dia urusi ni nak cerita. Tipu. Tu. Dari tipu. Putih ni. Ngambil clean gerah ni. Gede nak tengku dong je tu. Ha? Hai tengku. Kau yang apa-apa dulu weh. Ni ke medan ni kau nak. Ajar kau ni. Buang ni. Yo, yang tepuk bengah ke tengku. Peng 5 ribu juk si belum keraya tu. Nyapi muka. Ni habis sekalian yang mulia ada Allah. Ya ju babu. Ada ni bah menang baru mau buat macam penyakit. Lu ada baru mau buat lu lagi wa jamun ni. Mak, ayah long gua ayah pakan. Ayah nah hantu baru mau buat. Bukan ya lu. Kah hantu ngah, kah hantu baru. Gatai penyakit gatai macam itu mau ada babu tu. Tak ada ni pun. Ni cok nak pubat, di telefon cok pubat apa punggung kau kulit. Telefon lo mak kali lo. Patah kata, kami mina mak punggung kau kulit. Oh mina. Gede mak. Oh gede kamu gahayu malek mahal. Kamu gahayu, oh mina. Oh keren. Itu medu kata kau bawa keren ni medu. Memang ada mi buat mi dengi mi ya. Iwa rumah dengut. Apa dah ni kira? Memang tengah proses ya but. Dan ditanya sampai anime ya but itu 2 tahun ya apa kata iwa bicara maju anime nyampe. Nak proses tengku. Bangunan gede. Ikah baru kayak but. 2 tahun ke kayak but tapi kesemayang tinggal. Memang tengah proses ya but. Bangunan. Yang penting doa bak tanya, bui ya but. Dan laki mantau utama ya but. Truk kampung, pakai truk kampung. Urusan urut dua kampung untuk pedam imum. Ya bang, ya ceramah-ceramah bapak masjid supaya anime tanya cara supaya anime tanya buhu dalam kawan. Nah, ya juk bagus. Yang pilihan anak soleh. Maka don harapan urun syik tipu lagi. Menyelub kah baron. Tipu lagi harapan urun syik tu. Kurang. Junaidi, sehingga hanya meninggal mak Junaidi dan ke imum. Mak perleh Junaidi yang dan ke imum ada jenazah mak. Berapa lama lu? Ya insyaAllah mak. Nyawai ron. Nyawai lu menang ron. Tak kamu ke. Ya, memangnya harapan. Ini orang kaya pada kuimu. Jauh jujur kuimu. Kuimu di kampung punya nama meninggal, ayah meninggal kau je kuimu. Ron. Doa tidak tujuh. Kuimu punya hidang anu kuimu. Ema. Doa agak-agak. Ema kuimu. Mak meninggal, ayah meninggal kau mana kuimu. Ron. Nai mana awak ni? Ya ni. Ger tu. Dek. Mana mak kalian? Kapung ni mana tu? Yo. Itu mayo itu mai. Kalian anak bersoleh. Yang terakhir. Apabila pernah anak bersoleh, anak bugot, anak bujro, yang cukup penting yang terakhir ni makanan yang tabi selama ji ngengenganyo. Bila makanan hari. Baik tabi makanan hari. Makanan yang pajuhnya cukup berpengaruh. Baik dia cok makanan kau yang hendak betul. Dia kampung, tok pintu, semua kau. Lama. Assalamualaikum. Mah. Ya. Putra ni. Mah, kami boleh main dua bawa. Dia ni, kacau aju. Dua bawa kertas dekat. Laki dua bawa kertas boleh main kau. Rabih dua bawa. Baik ke pajuh ke kade ni. Pajuh bawa salak kau ni. Belah bawa salak. Bang pada segala bawa salak bang 20 ni. Yang tidak siapa. Yang harim ni pajuh. Kecuali lelaki. Lelaki siapa pajuh siapa. Nyampan tak jaga daripada harim. Baik dia atas harim, atas syubhat tak jaga. Baik sampai anak kita tanya, itu mai pajuh atas harim. Menjadi pajuh atas harim membekah dalam tubuhnya. Urung-urung pajuh harim, sehingga je hitam bekas Nabi. Sehingga hitamnya han akan je getut sampai api hitamnya baru bertambah dalam syurga Allah. Maka pancuri dibenci waju. Pancuri dibenci waju. Akan ada pun neraka kahya. Jauh aju buat rago.
Jauh ayu buat rago, pajo haju buat rago. Ambo. Yo rumah. Yo ke kinang ke. Ke kali ada mabuk jo. Nenek pakai. Naik dia tempat apa bos? Kawan neraka. Kumpul kembali Rioni mah. Rioni dalam neraka. Rioni para pancuri. Ayam geprek. Kasih. Bubut yang anak kasih. Anak muda yang nolong semayang. Ayo kita sholat. Orang tua yang kadang-kadang mati semayang. Dan kedua ketimbang beramai. Yang kakak Tuhan, ayo. Yang malaikat kata samping, Maya, yang kabeh beda no, si cemro tiga. Lekit beda no, Maya. Anak guna, pegat dakwah, menyetinggal anak sembahyang, anak guna. Masjid 4 tu, ya. Beda sampai aja orang siji terakhir. Tanya paling ke. Tanya ke jenazah. Ikut tekuimu ada naik. Terakhir ya orang siji. Baik, sembahyang. Awwalu ma yuhasabu ghadan yaumil qiyamah as-shalah. Amai pun yang dihisab di Allah sehingga orang akhirat adalah sembahyang. Tak melaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya wujud kehikmah kepada kitanya. Tak melaki kepada Allah, cinta dan ke Nabi Muhammad luar biasa. Nabi kitanya Muhammad lahir bak perut daripada Aminah. Umur 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahanda, umur 6 tahun meninggal mak, umur 8 tahun meninggal kakek Abdul Muttalib. Ketinggal saja Abu Talib. Umur 25 gemukawin dengan Khadijah, umur 20 bersatu bangsa gepinah Hajarul Aswad, umur 40 diangkat jadi Nabi, umur 50 leh hijrah ke kota Madinah, umur 60 leh gua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita juga singa akan jadi orang bisyafaat kepada kita nyo. Bahagia dan hidupnya ngantam selawat ke Nabi Muhammad. Cara selawat ni kena terakhir. Terakhir. Yang biasa itu kita. Memang 2 jam lu pegang abah. Karena di malam singa kedih ni. Buat teh di umatang guru boleh. Kecamatan Madat malam singa. Maka itu hantam karu ngomong. Maka di malam ada puang plok. Karu. Ada puang plok di malam karu. Menyeran dengan karu tapi aduh tok pintu rumah pukul 2 malam aku dan puang mumi guring kan. Nah itu malam bunda kayak pintu amplop pak. Urina saya kalau pengen deh. Ini habis sekali. Cara selawat duduk betul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Betul. Kadang-kadang ni yang sini urung-urung saya Jumat juga. Dengar terus dengar aja. Sallallahu terkau. Sallallahu okey. Muhammad sallallahu. Dia jujur okey. Muhammad sallallahu. Pada pencurinya. Dengar selawat di banyak kembali pencuri. Mandi terima selawat. Mi urang-urang selawat benar pasti akan dijaga oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Punya pelai bahagia dunia belum selawat dan tak ikut sunnah Rasulullah SAW. Anak payah jauh-jauh tak pegang sunnah Nabi abang-abang sekalian. Pakai JP pajuh budu. Maka orang-orang zaman ni mana kita tadi. Nah orang zaman god ada hadis kena pegang katanya. Haina baik pajuh bu siradam raya aki. Padahal pajuh bu siradam hangga bide Nabi. Pegah dulu raya aki ya tu. Haina baik gule-gule balen lewat leung mati ma. Pagrah baje. Yang guru zaman dulu. Haina baik yuk baik duduk yuk renyun merapu. Karena mak dia mana kayak kolor. Bantah dua yuk renyun tak luar tu ada rapu. Ini orang Cik ni ada pegah-pegah je. Orang Cik tanya penuh dengan hadis maja. Orang Aceh penuh dengan hadis maja. Maka kami muslawut kepada Allah. Yang ina muslawut kepada Rasulullah. Yang agam muslawut kepada Rasulullah. Yang paling penting jaga 5 buah batin. Anak guna ni pula kemah. Saya pegah abah ke malam. Tak pegah mulut atas sago. Menyang tanyo anak semaya. Adik-adik yang belum semaya, adik-adik harapan lun abang menganggap lun abang.
sembahyang. Bapak-bapak lu yang kedua-dua anggap lu adik, sembahyang. Anak guna, perlai rezeki berberkat, perlai udip berberkat, perlai rumah berberkat. Kadang-kadang rumah belum pergi belah dia. Kadang kejap pada di rumah dia. Kini pada son, kapan kita mana kena pohon rumah hujan. Pada son mana kena tak apa rumah ni. Lagi elok ni, papa ruas lama-lama orang curhat. Ustaz, saya lagi ada masalah Pak Ustaz. Papa lama-lama tak boleh. Punya apa itu? Sama kak. Hidup dengan masalah kalau selesai masalahnya. Papa lama-lama baru tahu kena urut telepon. Kemungkinan aku Ustaz. Hidup di karak rumah gara-gara urut telepon. Ya, anak berkat gaduh angking lagi ni ingat saya rumah. Lewat ini. Anak bayang berberkat. Yang jauh laut, berberkat di laut. Yang jauh ke, berberkat di. Yang bukan Pak, banyak impre. Pak Dusun. Berberkat. Yang bukan Pak kedai kopi, berkat. Atai mugre, no, kedai lampu dagai. Alah. Tapi no yang ramai no kan. Ada dengan mugre nak tahu kegiatan yang cukup lucu no. Ikut sembahyang. Ini oleh ajaran baru cara sembahyang. Yang tolong kalau itu. Yang mazhab pun. Syafi'i hana lagi. Hambali hana, Hanafi hana, Maliki hana. Yang mazhab baru tak? Mazhab boleh jalan. Yang aku. Yang ikat kalau ini nak apa ke dah? Ikut ibu. Nak semayang roh, nak bagi sih semayang bagi sih. Tengok ibang lagi kan, kau dah perlu nanti air ni. Dan nama tengok lagi nya buruh buya tengok tu. Aku belum nandung ni. Yo, minta peng cola jalo. Yang lucu deh, yang lucu deh ada agak minta peng cola jalo tarik yang cola jalo. Wah tengok ini dia belum sama am. Bangai kau dek. Pih. Jauh dari hasil. Goyang-goyangnya dia pih. Alah, abang ki gini. Anak pulih bangai anak muda. Nasibnya nak udip saya. Anak payah madrayang. Narkoba dia gini. Pokok ini minat kampung. Dusun sejahtera. Patah mulai dusun sejahtera. Baca nama ini. Patah. Hah? Tak memang mungkin, kenapa dah? Mati ya dulu. Ba SMK pun ingat tulis kawasan bebas narkoba. Adik ini bebas ni. Tulis anak muda. Niat awak lain haji yang bukan narkoba kena. Punya anak awak dalam. Pasti nak solo. Yang punya mutumaya solo yang tiba murdoh ngong ni. Menanti pancuri kampung. Haji sama pancuri lain. Pancuri ekspor. Anak-anak awak impor dalam. Kuat baju anak muda. Bukanan bebas narkoba. Dilarang cewek-cewek dalam kampung dusun sejahtera kecuali awak dalam. Anak-anak muda buka. Berompak awak mabuk tengok tampal pada mejinan. Kah kurang ajar kah? Hai. Kan kena biar ada fikir. Ya, hai. Adik-adik yang ubutnya biar ada fikir. 20 dolar ke? Kita bayar. Punya Aceh penuh dengan narkoba. 20 dolar ke? Wali kota mabuk. Wali kota Pangtuk mabuk. Pangtuk di samping mabuk. Kesi mabuk. Dusun mabuk. Kepala keluarga mabuk. Hancur ni akhirnya. Pegang masjid UBB Raya. Kosonglah masjid. Nabi awak semayang, kuimu mabuk. Kuliah ayuhal kafirun, hana api-api, pak. Lakum didukung oleh ni. Sampai tengah pegang, betul lah atum ini. Ni habis sekalian. Nyo, benar pak kita nyo. Nyo ni mulai bantuan sejahtera. Oh, Tengku, kamu perlu dukungan BNN. Lun pegang. Kamu Tengku perlu dukungan Polres. Lun pegang. Yang penting, kampung kita nyo bujro. Nak je tak ibadah, nak kampung kampung. Orang kampung begot. Yang hantam ni kau peraturan kampung. Silakan. Get all of you everywhere. Thank you.
laki nak berbuat ni. Yang hantar ikut. Nah, pada-padanya. Dumpu lagi dekat no. Dumpu bukan lagi si anak betul. Jika ada yang si dah balik dah. Maka mari dusun sejahtera dong aja. Nanti baru pelajaran. Pagi si, doa dusun bahagia kan? Buka mulut. Belum ceramah. Mereka dulu jawab mulut kau dulu. Buka mulut kau. Nya dusunnya. Tinggal dusun bahagia. Dusun masjid, dusun daya. Buka mulut dulu. Bahagia. Tupu pempul lele. Yang mana? Yang lucu mana? Sampai jumpa dia boleh jalan. Hukum dia kerek dah. Si kami no. Lalu bayang mana bagi si? Dia berjumpa nyong ko kakak, ko kadra, ko deian, ko lokian, boleh lah. Boleh jalan dong daun. Ko tu dia kerek. Kata jinnya. Oh mi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah. Ni malamnya mi naik menurut orang mi. Naik ni bagun. Alhamdulillah ya boleh. Amin. Apa-apa naik, naik baju hendak dia nanti. Dorinang naik, dalam laki menonton kuih put, yang sia kameng, yang buat iglo, yang buat Egypt, yang buat kanduri, yang baidam, yang buka-buka mulut, yang kanduri remuk. Dalam laki berbalah di Allah dengan pahala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak kepala dusun, Pak Gishi, tuan dua laki mah ada segala kekurangan. Bergahabar lagi nyon, Pak, dia bergahabar lagi nebor, nebor. Aji dia dah bergahabar Gishi, mukam ya bor. Emang ada bergahabar lagi dulu. Yang kena kawai kena lah lagi nya aku dah tak ke. Nanti deh nanti. Nanti aku dulu. Remeh bu kau siap. Pulau siap datang mati. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وأمور آبائنا وأمور أمهاتنا وخصوصا أمور هذا dusun sejahtera ما دامت السماوات والأرض. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والشفعة والهداية إلينا خصوصا إلى أهل هذه الجماعة يا الله يا رب العالمين. اللهم سلمنا يا الله سلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم أخلاقنا وسلم أموالنا وسلم إسلامنا وسلم أهلنا يا الله ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. بسم الله. Ya. Lo pegang BO ni. Karena tanyang-tanyang nyoso urung nyo urung nyomi gonyan timro kan tim lonpan timro ronyan gijak atenalun gijak nanti kudu gulain gijak. Nah, drama halun barosa gepegah kal hedah libero urung nonton 17 libero karu nonton. Jadi kalau syiar nah ya kena guna kamera jadi tinggi macam 60%. Sampai jumpa di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.